Assalamualaikum dan salam madani. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Isafrina Zahia binti Nur Hafizan dan saya berumur 10 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Seri Tumpat 2. Kod sekolah saya ialah DBA 6357. Hobi saya pada masa lapang ialah membaca buku supaya dapat menjadi seorang yang berilmu dan berjaya. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang polis agar dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku yang saya telah baca, iaitu buku yang berjudul Padah Bersikap Jahat. Buku ini mengandungi 14 muka surat. Buku ini dituliskan oleh Anisah Musa. Buku ini diterbitkan oleh syarikat Mas Publication Sendirian Berhad. Harga buku ini ialah RM5 yang mampu dibeli oleh semua golongan. Dalam buku ini terdapat banyak isi menarik, jadi ayo kita dengarkan. Buku ini mengisahkan tentang dua ekor haiwan, iaitu katak dan kura-kura. Mereka berkawan baik, namun monyet cemburu dengan persahabatan mereka. Setiap petang, katak dan haiwan-haiwan lain akan bernyanyi bersama. Apabila mendengar suara mereka, hujan mulai turun. Suasana hujan semakin meriah. Semua haiwan bergembira kecuali monyet kerana badannya basah. Monyet berasa sangat marah. "Katak, suara kamu tidak sedap. Lihat, hujan turun apabila kamu menyanyi." Mereka pun berhenti menyanyi dan pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian, katak telah jatuh sakit. "Katak, biarlah aku saja yang keluar mencari makanan." "Terima kasih kura-kura." Kura-kura keluar mencari makanan sendirian. Dalam perjalanan pulang, kura-kura terjumpa dengan monyet. "Mana kawan kamu kura-kura?" "Katak sakit. Kasihan aku melihat kamu. Kamu rajin bekerja." Katak pula malas. "Katak sedang sakit." Kalau benar, katak pasti hilang selera makan dan tidak mampu untuk menyanyi lagi. Kura-kura tertipu dengan kata-kata monyet itu. Kura-kura mengajak katak makan. Apabila melihat katak bersara makan, kura-kura berasa sangat marah. Pada suatu petang, kura-kura mengajak katak bermain. Katak yang masih sakit hanya mengikuti demi menjaga hati kura-kura. Apabila melihat kura-kura menyanyi, kura-kura berasa sangat marah. Kura-kura memarahi katak kerana berpura-pura sakit. Katak berasa sedih dengan kata-kata kura-kura itu. Monyet berasa gembira apabila melihat katak dan kura-kura bergaduh. Katak yang masih sakit tidak dapat mencari makanan. Sakitnya semakin teruk. Akhirnya katak itu pun mati. Berita kematian katak disampaikan kepada kura-kura. Kura-kura menyesal kerana mengatakan katak menipu. Sejak kematian katak, hujan tidak pernah turun lagi. Setiap hari ada saja haiwan yang bergaduh kerana merebutkan air. Monyet menyesal atas perbuatannya itu. Akibat sikapnya, semua haiwan hidup dalam kesusahan. Pengajaran daripada buku ini, kita mestilah menghindari sikap yang jahat seperti monyet yang suka melihat katak dan kura-kura bergaduh. Sekian, terima kasih.